Kenapa bila ekonomi jatuh, orang kaya tetap kaya? Apakah rahsia mereka yang kita tak tahu? Tuan-puan, mereka tak simpan semua duit semata-mata. Mereka simpan emas. Setiap kali krisis, harga emas naik. 1997, 2008, 2023. Sejarah dah tunjukkan. Tapi kenapa emas? Dan kenapa kita pun kena mula sekarang? Sebabnya emas tidak boleh dimanipulasi, tak susut nilai dan ia diterima di seluruh dunia. Mata wang boleh jatuh tuan-puan, saham pula boleh rugi. Tapi emas kekal berharga sejak beribu tahun dahulu. Negara-negara besar pun mereka simpan emas dalam rizab negara mereka. Yang mana kalau mereka pun boleh percaya, kenapalah kita tak boleh percaya? So macam mana nak mula tuan-puan? Pertama, belilah ikut bajet anda. Tak perlu sekilo, mula sikit-sikit. Kedua, pilihlah emas pelaburan. Ia lebih mudah untuk dijual berbanding emas perhiasan. Ketiga, konsisten. Yang penting kita simpan, bukannya kita tunggu harga jatuh. Krisis ekonomi bukanlah soal kalau ia berlaku, tapi bila. Orang kaya dah bertindak tuan-puan, anda bila lagi? So tuan-puan, tag kawan-kawan anda yang masih ragu-ragu tentang emas.